Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, sekarang ni saya berada di Genting Highland. So sekarang ni saya berada di puncak Genting Highland. Jadi kalau boleh nampak, memang berkabut lah kat sini ya sekarang ni. Okay. Jadi memang saya sekarang ni saya duduk sini selama 4 hari 3 malam di hotel Mid Hill. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis lah ya. Sebab banyak benda yang menarik yang akan saya tunjuk kat korang semua. Okay? Mantap. So untuk hari yang pertama ni saya tak naik lagi apa-apa. Esok baru akan naik cable car dan main Indo Skyworld. Okay. Jadi hari ni saya nak jalan-jalan je dekat sekitar sini, tangkap-tangkap gambar dan sebagainya. Okay. Jadi hari ni macam biasa-biasa je lah. Esok baru akan best. Okay. Jadi korang kena stay tune sampai habis. So angin ni mangkuk guys. Mangkuk gila. Yo, kuat gila angin. Sejuk dah, tak pakai sweater weh. Habis lah. Okay guys, saya sekarang dah dapat sweater. Sebab kalau saya sejuk gila. Sejuk-sejuk. Sebab nasib baik dah ada sweater ya. Sweater yang saya pakai je. Tak apa lah. Jadi kalau boleh tengok view belakang ni, inilah hotel termahal di Genting Highland. Okay. Okay, itu saja. Korang kena nantikan klip-klip selepas ini, okay. Macam korang tahulah, dekat Genting Highland ni memang banyak kita spot supercar semua. Jadi saya dah jumpa Porsche, GTR, RT5 kan, dengan Supra MK5 Mark 5 kan. Saya tak jumpa lagi lah Ferrari Lamborghini tu, mungkin tak ada lah kan. Saya tengok banyak gila kereta-kereta. Ya, tadi ini Porsche, belakang tu itu Porsche lagi, banyak gila kereta Porsche. Tapi sekarang ni yang paling penting saya nak jalan-jalan dulu. Okay. Wah. Untuk pengetahuan korang, Genting Highland ni memang lagi sejuk pada Canberra Highland. Sejuk gila, bukan sejuk sikit, sejuk gila. Tak tahu lah. Okay lah kan. Jadi guys, di belakang saya ni ialah kabel car yang baru, yang Awana Skyway tu. Ini dia belakang ni. Okay. Ini ada kaca-kaca tu, yang lama tu tak ada kaca-kaca. Okay. Ini yang baru. Okay guys, sekarang ni saya berada di hotel yang cukup seram di Malaysia, iaitu Amber Court. Gila guys, korang berani ke atas sini? Dia dah datang lah. Nampak tu? Tapi sekarang dia tukar nama jadi Golden Hills Resort. Okay, Amber Court guys. Sekejap saya akan tunjuk dia punya wide angle dia. Okay guys, sekarang saya nak minum kopi dulu kat Amber Court punya kemat. Okay, jadi korang boleh tengok lah sini. Sabar. Sekejap. Kemat Amber Court. Korang boleh tengok ada tu, nampak? Kan ada hotel. Tapi seram juga lah ya. Bangunan dia tengok. Belum bangunan dia. Wish, memang teruk betul lah. Apalah dia nak jaga kan. Itu saja.
So guys, sekarang saya dekat Batu Berayun. Batu Berayun. Batu ni, sini batu ni terapung lah sebenarnya, okay? So, jom kita tengok sama-sama macam mana batu ni. So guys, batu ni mau betul-betul berayun guys. Tengok tu. Tak apalah. Siapa view dia cantik kat atas ni. Wah. So sekarang saya nak makan tengah hari dulu di RYD Restaurant. Untuk makan tengah hari, untuk pengetahuan korang juga, ini ialah restoran murah juga dekat Genting Highland ni, okay? So korang boleh datang sini lah untuk makan. So sekarang saya nak review sebenarnya hotel yang saya duduk di Genting Highland, iaitu Mid Hills. Saya ambil hotel yang variant apa nama? Deluxe Family Studio, okay? Jadi dia bilik juga mempunyai airspace yang besar dan juga view yang cantik kat luar dia. Jadi korang boleh menginap di sini jikalau korang datang ke sini, okay? Itu sahaja. So guys, sekarang saya nak balik kolam, okay? So korang boleh tengoklah kolam ni. Kolam dia tak panas pun. Dia macam seram je air dia, okay? Sekarang saya dalam perjalanan nak pergi ke kolam, okay? Jom kita pergi kolam. So guys, dah habis lah untuk hari yang kedua. Sebenarnya ni hari yang kedua, sebab sebenarnya saya dah sampai semalam, tapi malam-malam lah saya sampai sini. Jadi ni lagi hari kedua lah. So esok lah ialah hari yang ketiga, okay? Jadi korang akan tunggu. Hari yang ketiga ni ialah hari yang best. Saya akan pergi ke Skyworks, okay? Saya akan main dia punya indoor, dan saya akan naik cable car sama tu. So korang tu kena stay tune video sampai habis. Korang jangan skip ataupun korang jangan close video ni, okay? Okay, see you guys. So guys, untuk hari yang ketiga ni saya singgah makan dulu di food court Best Pro, okay? Untuk sarapan pagi sebelum naik cable car. Okay, jadi kalau korang datang kat sini, korang bolehlah makan dekat sini sebab kedai ni sedap dan harganya murah jugalah, okay? So guys, sekarang saya dalam perjalanan untuk ke cable car. So korang boleh tengoklah jalan dia macam mana, okay? So korang stay tune lah video sampai habis, okay? So guys, sekarang saya sampai ke tempat cable car dalam perjalanan untuk naik ke cable car. So guys, sekarang saya dekat Gotong Jaya Skyway untuk naik cable car, okay? So sekarang ni mak saya tengah beli tiket. So lepas ni saya akan naik cable car, okay? Jadi korang boleh tengok view dia yang cantik daripada atas, okay? Terus lepas saya naik ke bekal saya terus naik ke atas dan saya terus pergi ke Skyworks untuk main permainan di sana, okay? Let's go, kita masuk.
Okay guys, so sekarang saya dah sampai ke puncak Genting Highland. Okay, so sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke Skyworks. Okay guys, so sekarang saya dah sampai ke Skypolis Indo Theme Park. Tapi sekarang tutup lagi. Yang kalau tengok yang dah gerak-gerak sebenarnya itu diorang nak test je. Jadi diorang kena test dulu lah sebelum kita naik kan. Diorang buka pukul 11. Sekarang dah pukul 10.30, jadi tak buka lagi lah. Okay, jadi saya akan tunjuk kat korang klip-klip, okay, daripada Indo Theme Park ni. Okay, jadi korang boleh tengok lah pemain-pemain yang ada kat sini. Dan saya lepas ni saya nak naik ni, yang first ride saya nak naik ni, Sky Tower. Ni dia tu, Sky Tower. Okay, tu saja. Jadi korang boleh tengok keep selepas sini. Okay, sekarang saya nak naik Sky Tower. Yes, let's go. Let's go guys. Let's go. Let's go, kita naik. Takut ni lah. Apa dia takut ni? Jangan sini. Mantap banget.
Selamatkan kami. Tingginya. Yang layan katanya. Tak nak naik lah. Tak nak naik super glider rumah apa. Beda-beda. Mantap banget. Oh, takutnya. Menggigil sangat dia. Oh. Oh. So guys, itulah first ride saya, okay? Jadi second ride je lah. Tak tahu lagi, kita tengok dulu, okay? Let's go. So guys, second ride tapi saya tak naik pun. Ini adik dan mak saya naik, okay? Iaitu ni, yang soaring ship tu, okay? So, korang boleh tengok lah nanti diorang buat video kat atas.
Okay guys, so tadi mak saya pergi beli tiket. Okay, so okay, so saya satu tiket yang thrill, satu lagi yang medium punya. So nak cari yang mana yang boleh main lagi kan. Nak naik tu tapi takut pula tu. Super glider. Wah. So guys, saya nak naik super glider. Memang takut pesa gila tu. Adalah, okay. Korang tengok nanti ya. Betul tangan. Kalau kau datang ke sini, kau memang kena wajib. Memang korang wajib naik super glider. Okay, memang. Memang korang nak kena lah. Gila seram, memang best gila. Okay. Okay, so sekarang saya nak naik yang saya temu adik saya, Mariam, untuk naik yang biasa-biasanya. Sebab dia kena ada penjaga. So saya kena jaga dia lah. Okay. Okay, so dah habis dah teman adik saya. Tadi adik saya tak cukup tinggi, jadi dia kena naik dengan orang lain. Boleh naik dengan dia, tapi saya naik seorang-seorang lah tadi. Tak apalah kan. So sekarang dah habis main dah. Kita nak pergi turun bawah, nak pergi Skyworld yang outdoor tu kan. Nak tengok macam mana. Okay, see ya. So guys, belakang saya ni ialah Skyworld yang indoor tu. Okay, gitu Skyworld yang belakang saya ni. Kita pintu masuk dia. Belakang tu. Okay. So saya dah masuk pun, saya nak tak gambar je kat sini. Tak tunjuk kat korang je. Okay. Itu saja. So sekarang saya dalam perjalanan untuk balik. So guys, sekarang saya dah check out dah. So ni saya akan balik ke rumah saya. Okay. Tapi nanti saya akan pergi ke tempat mak saya nak pergi mana kan. So saya ikut dulu lah. Okay. Okay guys, sekarang saya dekat Genting Highland Premium Outlets. Okay, kat sini korang boleh tengok barang-barang branded dan juga korang boleh beli barang-barang branded kat sini. Dan juga kat sini ada restoran. Okay, jadi sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke restoran. Sebelum tu korang boleh tengok lah dekat tepi ni ada view-view dia. Okay, so guys, so kat bawah tu pun ada panda. Jadi korang boleh tak gambar lah kat sini, kat Genting Highland Outlet ni. Jadi sekarang ni saya sebenarnya tak bawa mic lah, mic saya tertinggal dekat dalam kereta. Jadi saya terpaksa buat rekod kemudian lah suara. Sini pun ada taman juga, so korang boleh lah main taman dan sebagainya. Jadi saya pun main taman kat sini. Okay. Dan korang juga boleh
Selain taman, korang juga ada, korang boleh pergi ke tempat-tempat menarik kat sini lah. Tu je macam ni dekat New Orleans. Okay, sekarang ni saya dekat Toys Worlds. Okay, kalau korang ada anak kecil ke apa, boleh datang sini beli mainan-mainan ke apa ke, kan. Mainan dia murah-murah je, tak mahal pun, tak mahal pun, murah-murah je. Okay, saya juga makan apa, makan tengah hari kat JR Kari sini, kat food court. Jadi korang boleh datang sini lah nak makan. Juga dia juga ada apa, view yang cantik lah kat atas ni, korang boleh tak gambar kan. Dan sekarang saya dekat store Adidas. Okay, Adidas ni korang biasa lah kan, Adidas tu jual barang-barang sport semua tu. Jadi korang boleh lah beli. Sebab sekarang dia orang tengah buat promosi dekat semua kedai kat situ, semua tengah buat promosi 80% pertengah harga. Okay, yang kat kos ni ramai gila beratur kan untuk beli. So itulah, tu je lah untuk kali ni. Okay, so sekarang saya pun dah nak balik. So apa, mak saya tengah kemas barang dalam kereta semua kat bonet. Okay, so itu sajalah untuk vlog kali ni. Okay, jadi korang jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Okay, untuk korang boleh tahu apa video baru selepas ni. Okay, jadi korang kena stay tune video-video baru selepas ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.